6 strategi. Tetapi adakah terdapat 6 langkah balas? Amerika Syarikat kini bersiap untuk apa yang mungkin menjadi kempen paling penting dalam Perang Iran, iaitu pertempuran mengawal Selat Hormuz. Apa yang dipertaruhkan? 20% minyak dunia, harga pengguna yang stabil dan keinginan pentadbiran Trump untuk mengelak daripada terpaksa menamatkan perang dengan segera. Penanda aras kejayaan? Meyakinkan kapal tangki awam bahawa melintasi selat itu selamat dan harga jualan minyak mentah yang naik berbaloi dikejar. Hari ini, kita lihat 6 pilihan Iran untuk terus mengunci selat itu. Peluru berpandu, dron Shahid, dron quadcopter, bot laju, dron laut dan ranjau. Bersama setiap satu, kita akan menyiasat apa yang boleh dilakukan oleh Amerika Syarikat untuk menangkis langkah tersebut. Ia beri gambaran apa perlu diperhatikan bila pertempuran bermula. Kita perlu mulakan dengan gambaran keseluruhan kebolehlaksanaan untuk meyakinkan kapal melalui selat itu. Sebagai jawapan secara umum, ya, kapal-kapal akan bersedia asalkan mereka percaya bahawa ia cukup selamat untuk berbuat demikian. Terlalu banyak wang dipertaruhkan untuk tidak berbuat begitu. Sebenarnya, kita sudah melihat perkara ini. Selat itu tidak sebenarnya ditutup. Kira-kira 2 kapal tangki dan 3 kapal kargo lain melalui selat itu setiap hari sepanjang 2 minggu pertama perang. Ini jauh lebih rendah daripada 50 dan 45 kapal sehari biasanya. Penting, masih ada pergerakan. Mereka yang berlayar mungkin telah mendapat kebenaran daripada Iran yang kedengaran meyakinkan, tetapi tetap meletakkan setiap kapten dalam risiko terkena serangan secara tidak sengaja. Namun, terlalu banyak wang dipertaruhkan untuk mereka tidak ambil risiko jika rasa selamat. Kapal lain masih menunggu pelan tindakan. Insurans bukan satu masalah. Premium swasta melambung, namun White House sedia campur tangan. Sebaliknya, pelan tindakan yang diperlukan menjadi tanggungjawab pihak tentera. Kita lihat apabila pelan disusun, kapal-kapal tetap beroperasi seperti biasa. Semasa Perang Iran-Iraq, Iran mula serang kapal di Teluk. Amerika Syarikat campur tangan dengan menyediakan pengiring kapal di Teluk, memastikan aliran minyak berterusan. 2 halangan menjadi penghalang hari ini. Salah satunya ialah mempunyai kapal pengiring yang mencukupi. Sebahagiannya berkaitan mobilisasi Amerika Syarikat, selebihnya isu politik untuk menarik rakan antarabangsa menyumbang kepada operasi itu. Saya akan simpan perbincangan lanjut mengenai perkara ini untuk masa lain, kerana seperti semua hal politik, ia sangat berserabut sekarang. Separuh lagi ialah menyebabkan kerosakan yang mencukupi kepada Iran supaya kapal pengiring dan komersial yakin operasi ini selamat dijalankan. Ini bukan lagi tahun 80-an. Teknologi telah berubah dan ancaman ketenteraan yang boleh digunakan oleh Iran juga telah berkembang. Kita perlu semak senarai risiko. Satu perkara penting lagi. USS Gerald R. Ford berundur. Penempatannya telah lama melebihi tempoh standard untuk kapal induk disebabkan ia satu-satunya yang tersedia untuk melawat Venezuela dan kemudian menjadi satu-satunya yang tersedia untuk kembali ke Timur Tengah. Anak kapal letih, bilik air pula tidak boleh diharap. Kemuncaknya berlaku kebakaran di bilik Dobby. Aset terbesar RPS di rantau ini perlu kembali ke pangkalan untuk dibaiki. Seterusnya ialah George H.W. Bush yang telah disahkan bersedia untuk berperang. Tetapi jadual penempatannya masih tidak jelas. Ini boleh melambatkan keupayaan tentera AS untuk menangani ancaman Iran di selat itu. Mari kita ke ancaman pertama. Peluru berpandu ditembak terus ke arah kapal yang sedang lintas. Ini nampaknya kemungkinan yang paling berbahaya. Tetapi Iran akan menghadapi masalah di sini pada kedua-dua peringkat, iaitu peringkat lebih tinggi dan lebih rendah. Pada peringkat lebih tinggi, salah satu keutamaan utama Amerika Serikat sejak permulaan perang adalah untuk melemahkan keupayaan peluru berpandu Iran dengan mengebom mana-mana pelancar yang diketahui. Rancangan itu nampaknya berjaya. Inilah rupa pelancaran harian peluru berpandu Iran. Banyak pada hari pertama, tetapi kemudian penurunan mendadak. Kini timbul persoalan, sama ada Iran cuba menyimpan stok besar untuk masa depan. Saya pasti ada sedikit kebenaran tentang itu.
Masalah lebih besar bagi Iran ialah jika senjata itu disembunyikan, Amerika Syarikat berkemungkinan besar akan memusnahkannya sebelum sempat digunakan. Saya rasa apa yang berlaku pada hari Rabu adalah sesuatu yang boleh dijadikan pengajaran. Israel menyerang medan gas South Pars. Tiada kaitan dengan South Park. Saya akan tangguhkan persoalan strategi Israel untuk lain kali. South Pars ialah aset ekonomi utama Iran dan medan gas asli terbesar dunia. Ini adalah jenis tindakan yang anda mahu balas bagi menghalang Israel daripada mencuba lagi. Iran membalas dengan sekitar 30 peluru berpandu, lebih banyak dari biasa, tanpa serangan susulan keesokan harinya. Maaf kerana graf ini sukar dilihat. Tetapi data terbaik hanya beri purata bergerak 3 hari. Maksudnya, ya, Iran nampaknya sedang menyimpan sesuatu sebagai simpanan. Ia cuma tidak begitu banyak. Namun, isu stok peluru berpandu anti kapal masih kurang jelas. Sasaran-sasaran ini akan menjadi keutamaan ketiga bagi Amerika Syarikat selepas sistem anti pesawat dan kemudian peluru berpandu yang disebutkan tadi yang bertujuan untuk menyerang sasaran di darat. CENTCOM baru umumkan serangan terhadap sasaran begitu. Kita tidak mendapat manfaat melihat data pelancaran kerana Iran belum mengaktifkan bahagian ini. Pada tahap rendah, penggunaannya akan segera menimbulkan masalah untuk Iran. Peluru berpandu akan mudah dikesan radar dan dengan pesawat rondaan Amerika Syarikat sentiasa di udara, tindak balas mungkin segera. Iran atasi isu ini dengan letak pelancar peluru berpandu di belakang trek, guna teknik scoot and shoot seperti HIMARS. Rancangan itu lebih berkesan jika tiada aset AS menunggu melancarkan peluru berpandu. Ini bukan seperti Rusia yang jauh dari garisan hadapan dan lambat bertindak balas. Secara keseluruhan, vektor peluru berpandu adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Iran mungkin capai kejayaan seketika selepas melancarkan peluru berpandu sebelum kehilangan pelancar. Persoalannya, adakah pakej pemintasan standard kapal pengiring itu mencukupi? Bagi pihak Iran, sama ada pelancar dibekal tanpa had. Sistem kedua yang perlu diteroka ialah drone Shahid. Shahid sepatutnya jadi peluru ajaib Iran. Jadi saya rasa ini pengakhiran untuk Amerika Syarikat. Atau saya akan membebel sekejap lagi. Saya tahu Shahid boleh terbang 60,000 kaki. Tapi mari turun ke bumi sebentar. Saya rasa kita perlu bincang perkara ini setiap 3 bulan. Tapi nampaknya perlu ulang dalam konteks berbeza. Saya lihat banyak perbincangan di media sosial tentang Amerika Syarikat guna pemintas Patriot jutaan dolar untuk jatuhkan Shahid yang cuma berharga puluhan ribu. Jadi akhirnya, Amerika Syarikat pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Segala-galanya tentang hujah ini adalah salah. Semuanya. Kesimpulan itu salah kerana Amerika Syarikat kaya dan Iran tidak. Anda boleh membiarkan Iran mengambil kesempatan atas perbezaan nisbah kos yang besar jika mahu dan masih tiada masalah walaupun sangat bodoh untuk dilakukan. Hujah itu tidak hanya salah, malah mustahil. Berlawanan dengan kenyataan Trump, Amerika Syarikat tidak memiliki pemintas yang hampir tidak terhad. Mungkin terdapat kira-kira 1,000 peluru berpandu Patriot tersedia pada permulaan perang. Iran mempunyai puluhan ribu Shahid. Iran melancarkan lebih banyak Shahid dalam 3 hari pertama berbanding jumlah Patriot Amerika Syarikat. Walaupun wang tak bermakna, kira-kira itu tetap tak masuk akal. Adalah mustahil secara fizikal untuk Amerika Syarikat memintas Shahid sebegini. Namun, premis hujah itu salah. Amerika Syarikat tidak menggunakan Patriot untuk jatuhkan Shahid. Bukan secara tetap pun. Ada yang ditembak jatuh begitu dalam kecemasan. Tetapi itu pengecualian. Shahid direka perlahan dan bodoh. Bukan menghina, tapi untuk menjimatkan kos. Terdapat sebab Amerika Syarikat meniru reka bentuk itu. Walaupun Shahid perlahan dan bodoh, kamu boleh hantar F-35 untuk memintas. Ini hampir pasti akan menjadi sebahagian daripada strategi pengiring Amerika Syarikat. Sama seperti ia telah menjadi sebahagian daripada strategi pemintasan Shahid oleh Amerika Syarikat setakat ini. Terdapat juga pilihan lebih murah yang boleh berada di udara lebih lama. Tetapi mari kita simpan perbincangan tentang platform itu untuk sasaran yang lain. Itu baru permulaan masalah Iran jika menggunakan Shahid.
Syahid standard guna penargetan GPS dan kurang tepat walaupun diberi koordinat baik. Namun, kapal adalah sasaran yang bergerak. Kemungkinan besar, kapal pengiring akan bergerak di seberang selat itu. Walaupun Iran boleh lancar Syahid dari pantai, ia tetap ambil 12 minit untuk tiba di seberang titik tersempit selat itu. Semoga berjaya meneka dengan tepat di mana kapal yang sedang bergerak akan berada dalam masa 12 minit dari sekarang. Apabila Syahid melintasi, ia terdedah kepada gangguan isyarat. Penyelesaian standard ialah tambah navigasi pemadanan rupa bumi berasaskan AI. Itu berfungsi dengan lebih baik apabila terdapat rupa bumi sebenar dan bukannya hanya kawasan yang penuh dengan air. Sebaliknya, panduan AI boleh membantu mengunci kapal apabila GPS meletakkannya di kawasan sasaran. Jadi satu persoalan yang masih terbuka ialah sejauh mana Rusia yang telah bekerja dalam perkara seperti itu membalas bantuan kepada Iran. Bagaimanapun, Syahid masih perlahan dan mudah menjadi sasaran pengiring udara yang meronda di selat itu. Iran lebih baik simpan Syahid untuk serang sasaran darat secara besar-besaran. Oleh itu, perkara ini adalah kebimbangan yang rendah secara keseluruhan. Bagaimana dengan jenis drone kedua, iaitu quadcopter klasik? Nampak berkesan di atas kertas, walaupun kerosakannya tidak sebesar Syahid. Kita tahu Ukraine atau entah siapa telah melakukan ini terhadap beberapa sasaran armada bayangan Rusia. Perbezaan utama di situ ialah kehadiran pengiring dari AS. Tentera Laut Rusia tiada kapal untuk menjejak setiap kapal armada bayangannya. Sebaliknya, teluk itu cukup kecil untuk Amerika Syarikat mengiringi semuanya dengan baik. Ini berita baik untuk Amerika Syarikat kerana gangguan di sini mungkin cukup untuk menghapuskan quadcopter. Strategi biasa di darat untuk melawan pengacau atau pemalsu GPS ialah menghantar drone gentian optik untuk menyerang mereka dahulu. Ia tidak berkesan di laut kerana jaraknya terlalu jauh untuk kabel dipanjangkan. Terdapat banyak ruang untuk inovasi dalam bidang ini. Jadi, jangan abaikan quadcopter. Jangan anggap ini seperti medan perang Ukraine. Bagaimana dengan bot laju sebagai vektor laut? Ada anggapan ini. Kelemahan asas bukan saja untuk kapal tangki, tetapi juga tentera laut Amerika Syarikat. Buktinya, insiden USS Cole. Sebuah bot laju tunggal telah membuat satu lubang besar di sisi USS Cole, mengorbankan 17 orang. Oleh itu, ia akan menjadi medan serangan bebas di sepanjang Selat Hormuz. Jangan buat kesimpulan strategi ketenteraan hanya dari satu insiden suku abad lalu. USS Cole terkena kerana tentera laut AS mempunyai peraturan pelibatan yang ketat pada masa itu dan kru kapal Cole pada dasarnya membiarkan bot laju itu menghampiri badan kapal. Tentera Laut AS telah mengemaskini peraturan pelibatan selepas insiden itu. Dan sudah tentu, di tengah-tengah zon pertempuran, mana-mana bot laju yang berada berhampiran konvoi akan dianggap sebagai pejuang musuh. Kumpulan mereka mungkin bergerak laju, tetapi mereka tidak akan dapat mengatasi kelajuan senjata api. Amerika Syarikat menghantar pesawat A-10 Warthog untuk menembak bot laju dari udara. Jika masalah moden perlukan penyelesaian moden, masalah kuno pula perlukan penyelesaian kuno yang lebih menjimatkan. Jadi, bot laju juga berada di tahap rendah dalam hierarki bahaya. Kembali kepada drone. Mari letakkannya di dalam atau bawah lautan. Di lautan, ia kedengaran seperti bot laju. Apa saja yang mendekat akan ditembak. Menggunakan drone berkelompok lebih baik daripada bot laju berkelompok. Yang kedua, akan mengakibatkan ramai anggota operasi terbunuh. Mungkin banyak bahan ketenteraan terbuang, tetapi satu mungkin berjaya menembusi dan menyebabkan kerosakan besar. Drone bawah laut menjadi kebimbangan utama kerana kita perlu bergantung padanya selepas Amerika Syarikat mendakwa telah memusnahkan semua kapal selam tradisional Iran. Anda perlu berharap sonar berfungsi dan terima kos pemintas akan lebih tinggi. Namun, bergantung pada faktor itu, anda mungkin boleh elak kelihatan seperti kapal Rusia ini. Namun, kapasiti Iran dalam bidang ini masih tidak jelas. Ukraine ambil masa bertahun bangunkan teknologi ini. Jika Iran tidak bersedia pada 2023, ia tidak akan dapat menghasilkan keupayaan itu secara tiba-tiba. Akhir sekali, ialah periuk api.
Kita telah membincangkan masalah praktikal yang dihadapi oleh Iran jika ia melakukan perkara ini, dan kita juga telah membincangkan bagaimana Amerika Syarikat membiarkan keupayaan pembersihan periuk apinya berkarat selepas Perang Dingin berakhir. Jika Iran letak periuk api, anda perlu hantar kapal penyapu ranjau ke kawasan itu sebelum teruskan pelan konvoi. Teheran perlu ingat perkara ini jika mahu hentikan proses ini. Selepas itu, Amerika Syarikat akan cuba guna aset pembersihan ranjaunya dengan harapan kapal penabur ranjau Iran telah dimusnahkan agar masalah tidak berlarutan. Atau masalah besar berlaku dan kita boleh lihat jenis konsesi yang Eropah dapat dari Rumah Putih sebagai balasan bantuan sambil makan berti jagung. Saya tidak anggap ini kebimbangan utama bagi kapal tangki setelah mereka dalam konvoi. Mereka akan tahu sama ada selamat untuk menyeberang atau tidak. Ia bukan pertaruhan seperti merentasi selat dengan 5 masalah lain. Namun, ia boleh melambatkan proses ini tanpa had masa. Anda tidak perlu tunggu lama untuk video saya seterusnya. Saya telah buat sesi soal jawab di Lines on Maps Extra baru-baru ini. Tonton di sini. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila suka, kongsi dan langgan dan kita jumpa lagi nanti. Jaga diri.